Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merakit dan selamat merakit. Bersama dengan saya lagi dalam Family Merakit. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi setelah saya ingat hampir 2 tahun. Saya tak ada upload video. Ini semua gara-gara COVID-19 lah ni. PKP tu hari. Hari ni 27 Julai 2022. Untuk pertama kalinya selepas hampir 2 tahun saya tak buat video. Ni baru saya buat video merakit lagi. Cuma kali ni saya tak merakit dengan family. Saya merakit dengan kawan-kawan. Sekarang saya on the way dalam perjalanan menuju ke Pasir Gogok. Kalau nak tahu rakit mana yang saya naik dan dengan siapa saya pergi dan apa aktiviti kami, okey, terus menonton. Saya dah sampai, geng, Pasir Gogok. Makan dulu. Tuh geng-geng kita orang. Nampak orang. Ni ruat. Tak dengan kereta, mampus nanti. Ni lagi kita orang makan tu. Makan. Tak ni goreng tak? Kita berempat je. Okay, kita sekarang ada dekat titik kampung Pasir Gogok. Kalau nak tahu rakit mana, atau bila ni. Lampu dia otomatik ya? Alhamdulillah. Kita dah sampai rakit. Ni rakit apa namanya? Wadol. Rakit wadol. Rakit nombor 1. Ni antara rakit baru lah ni. Dulu saya masih naik rakit Moha ataupun rakit high. Biasa. Tunggu. Pasang rakit. Okey, kita tepi dia. Lampu solar. Solar. Nampak biru ni. Rakit sisa untuk 10 orang ni. Kita tepi. Tanda dia dekat belah sini. Okey, inilah fasiliti yang ada kat sini. Selesa. Kami berempat je. Okey. Saya nak set up dulu. Kita sambung lagi. Dalam diam lan makan.
Kau tengok dia video apa? Kenapa ni? Oh. Gerut. Gerut. Tebal pipi. Tebal Tebal pipi. Pipi tebal lah. Saya tutup Pipi Abdul. tebal lah. Lol. Aku tak kumpau. Tak main lah ulat bulu, brother. Red. Alhamdulillah. Tak ada? Dia dah lekat tadi tu. Tadi siapa bertarik ni? Dia buat. Kita tengok pada Tak ada. Hari ni. Cuba lagi. Okey, sekarang dah pukul 12 lebih. Pukul 1. Ni nak cerita lah dia punya gerut tu. Tebal pipi. Masih lagi tunggu. Lan kat belakang. Panjang kat sini. Mat bulu lah sana. Bernasib dia datang dari. Masih acara belum tamat. Baru separuh masa pertama. Oh, baik. Kita bagi dia semangat sikit ya. Aduh, sama-sama. Balik esok demam ni. Yang? Apa si panjang ni gode-gode. Dia pergi gentel tu. Sampai hancur tu udang dikerjakan. Parah budak ni seorang. Okey, kita sambung lagi nanti. Tengok kalau ada strike. Mana tu? Oh, belum lah. Ada? Tadi. Makan sikit-sikit je. Tapi aku punya udang kopi haram. Kita nak usik. Dah bersila. Udang semua dah penuh depan tu, nampak. Dia punya malas nak bangun. Ulang-ulang. Okay, geng, yang ujung ni dia makan ni. Ni pun makan ni. Ni pun ada makan. Sini ada. Sini ada. Udang kopi. Ni putih ni. Sebat. Daripada petang kan tunggu. Daripada petang tadi tunggu. Memang tak ada usik langsung. Adalah sekali getu. Ni air surut ke bawah, air dah surut dalam sejam macam tu. Baru dia ada galak sikit. You kemejan nampak lagi. Wih, lawa warna dia. Macam harimau. Oh, ini lawa sikit bintik. Tu lah. You cicak. Orang panggil you cicak. Ni. Yang getu-getu tadi tu dia tu. Jinggung. Seko lagi. Dapat jinggung. Oh, ikan jos. Sekejap. Tengok ikan jos dia. Sama lah. Ikan yang tadi tak? Kau standby jam kau jang. Mata kail kecil tu. Tajar dia. You kemenjan banyak geng. Boleh datang lagi geng. Ini pot boleh main. Boleh lah, ni mungkin air tak kena. Rakit wadul. Rakit satu ni kalau tengok dekat Facebook dia orang mancing naik ikan merah. Kita orang datang memang main tergejah je. Tak ada nak tengok air.
Oh, setelah tu malam akhirnya. Sebelah. Merah ambil gambar. Itu sebelah. Banyak ketik-ketik ni makan lah. Buat guguk punya penangan. Pagi gua nak ambil merah. Tu tak ada sebelah. Okey. Sambung tidur. Abang dia tak ada. Abang ambil lewat. Saya baru nak tidur. Sepanjang pula begitu. Minta sahur lah, minta apa lah. Sekarang dah pukul 6 pagi baru ada ikan sisik. Ikan baik lah, ikan baik. Merah. Ya, pagi. Sekarang lebih kurang pukul 7.30 kot. Ada 1-2 jam lagi untuk mancing. Lepas tu kemas balik. Harap-harap adalah hasil yang baik untuk 1-2 jam ni. Sebab ni yang Seluar Merah ni, Zul ni sibuk nak kerja, sibuk nak mancing. Siapa yang godak tu? Kedebang tadi. Panjang tengok lagi jauh, aku tengok kaji lagi jauh, tengok takut juga. Ada kisah horor, geng. Saya dengan yang dua ni ada kat depan mancing. Yang seorang lagi Kau jangan buka cerita. Bodoh nanti orang tak jadi kau ada kat dalam tidur. Bokot orang. Ada orang main dekat bahagian dapur. Hari ni benda-benda biasalah. Dekat rakit ke, dekat naik boat ke, main tebing ke, sama je. Yang penting niat kita lah, niat. Kita niat untuk mancing ikan, kita pergi untuk mancing. Rakit wadol ni dia agak terkenal dengan spesies ikan merah. Tengok yang lepas-lepas orang mancing, kebanyakannya semua ada naik ikan merah. Pagi tadi baru panjang dapat satu. Ini mungkin antara faktor air ke, tapi yang namanya rezeki kan. Kalau memang hari yang kita pergi tu memang rezeki baik untuk kita, akan banyaklah kita dapat. Kata tukun depan ni jang, kau buang jauh-jauh. Aku dah tak tahu tukun mana. Tadi gelap nampak tukun. Yang dah tak tahu mana dah. Aku tengok pelampau tu situ. Okey. Kami dah siap. Dah habis mancing, dah siap-siap lepas. Tengah tunggu bot dia ambil. Hasil tak berapa baik, tapi adalah ikan. Ada dia ikan merah, nilang, pipi, yang lain lama. Rakit satu ni rasa antara yang paling besar kot. Besar ni, boleh naik 10 orang. Okey, cukup sampai sini dulu. Kita jumpa lagi di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Penting kita menang jackpot. Abang Bulu. Abang Bulu. Paling banyak bulu. Hai Abang Bulu. Banyak.
Wah. Aku nak minta tolong satu je. Korang like, komen dan copy link. So kepada korang yang dah buat benda tu, aku cakap korang like, komen. Terus busuk. Dah. Terus busuk ekor. Ya. Banyak. Macam rakit kumpau. Tengok. Barik tu dia kan. Ni hasil dia hari ni. Nampak sekarang nampak lah tu. Tak mustahil lah malam ni salah seorang ni malam tidur ngompol kat tilam. Ni semua panjang punya idea ni, panjang punya idea. Beku pasang. Banyak aja. Banyak. Ini kalau goreng bapak sedap je. Kau tak air lagi. Tumpah dalam kereta ni, kerja aku pula. Biasa pernah tengok budak-budak main parit kan? Ni Dia bapak budak. bapak budak main parit. Jadi akan datang kalau nak nyalakan anak tu dah tak boleh lah kan? Kenangan tu masih ada. Ini sebenarnya aktiviti macam ni, dia mesti nak kena ada geng. Aktiviti sihat ni namanya ni. Kalau seorang-seorang, apa pun tak jadi. Ke mana lain? Kena tanya. Itu lepaskan. Kau ada kau tim ke apa? Kau keluar ke tepi tu ha. Tu, relax tu ha. Tu. Nanti dia buat lagi anak. Tapi memang rasa seronok jugalah. Teringat zaman-zaman kecil-kecil dulu. Memang kegemaran main sungai macam ni. Ceko je. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni adalah salah satu dia punya Pengacara. apa? Bukan pengacara. Batu loncatan. Yang ni lain, ini lain ni. Dia ada peras. Tu sekui. Dah simpan je dah habis ni kan dalam ni. Pupus semua tinggal lintah je ni kan. Sekali lagi tengok depan ni. Dah. Sekali lagi sini. Tengok panjang. Tengok. Dah lah. Dah penuh dah berarti jang. Dah dia nak datang. Dia nak datang ni. Ingat mancing dia giat. Dia padahal pun giat. Tak boleh bawa budak ni berjalan, bahaya. Mana parit, mana longkang kan, semua ajak berhenti.